الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita melaksanakan kewajipan kita solat fardu maghrib secara berjemaah. Dan insya-Allah sementara kita menunggu solat Isya, sambung pengajian kita yang berkaitan dengan akidah Sunnah wal Jamaah berpandukan kitab Al-Aqaidah Ad-Durriyah Syarah Matan Sanusiyah. Dan insya-Allah kita mulakan dengan bacaan kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 13 bahagian bawah sekali. Sifat yang kedua daripada sifat salbiyah ialah baqa. Baqa artinya tidak ada penyudah bagi wujudnya, dan wujudnya tidak disusuli oleh adam, oleh tiada. Maka Allah Ta'ala itu baqin, ini kekal, yakni tiada kesudahan wujudnya. Jadi seperti mana yang dijelaskan pada pertemuan yang lepas, sifat salbiyah ini sebenarnya menerangkan, menjelaskan makna wajibul wujud. Menerangkan makna wajibul wujud. Apabila Allah Subhanahu wa taala dihukumi kewujudannya dengan wajib secara akal, maka dia menuntut beberapa kelaziman. Maka yang dihukumi sebagai wajibul wujud, dia mesti qidam dan mesti baqa. Qidam itu memberi makna kewujudan yang tidak ada awalnya, tidak didahului oleh tiada. Al-awwal bila bidayah. Dan baqa itu menjelaskan tentang kewujudan yang tidak akan ada pengakhiran, tidak akan ada kesudahan. Al-akhir bila nihayah. Jadi sebagai manusia kita ni terkait dengan masa. Jadi apabila kita melihat ke belakang, kita melihat ke sebelum, maka kita akan dapati Allah Ta'ala itu wujud. Dan apabila kita melihat pada masa akan datang pun, kita akan mendapati Allah Ta'ala itu tetap wujud. Jadi dilihat ke belakang itu dipanggil qidam, melihat ke hadapan itu dipanggil baqa. Padahal Allah Ta'ala itu tidak terkait dengan masa, tidak terkait dengan sebelum, semasa dan selepas. Kerana masa itu sendiri pun adalah hasil
ataupun i'tibar nisbah kepada kewujudan alam ini. Sebelum Allah Ta'ala menciptakan alam ini, tidak ada istilahnya masa, tidak ada istilahnya tempat. Tapi oleh kerana kita manusia, kita tidak dapat melepaskan sesuatu itu daripada masa. Pemahaman kita pasti akan diliputi oleh masa. So ada istilah bagi kita sebelum, semasa dan selepas. Yang telah lalu, yang sedang berlaku dan yang akan datang. Jadi, sebab itu dia katakan apabila kita melihat ke belakang, melihat sebelum ini, kita akan mendapati Allah itu wujud. Lihat sekarang dan melihat pada masa akan datang, Allah itu tetap wujud. Walaupun kewujudan Allah itu tidak terkait dengan masa dan tempat. Jadi yang wajibul wujud mesti qidam, dan yang qidam mesti baqa. Dan juga seterusnya pun sama, sifat salbiyah yang ketiga iaitu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, bersalahan, berbeza, tidak sama, semua boleh. Allah Ta'ala dengan yang baharu. Maksudnya ialah tidak ada sesuatu pun yang bersamaan dengan Allah Ta'ala atau yang serupa dengan Allah Ta'ala, walaupun sedikit. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukannya jauhar dalam kurungan jisim, bukan arad dalam kurungan sifat, bukan yang bergerak dan bukan yang diam. Maksud diam tidak bergerak. Ia juga bukan disifatkan dengan kecil, yakni mempunyai juzuk-juzuk yang sedikit, dan bukan besar, yakni mempunyai juzuk-juzuk yang banyak, dan bukan juga selain daripada itu semua. Sekiranya terdapat sifat-sifat pada Allah yang mendatangkan sangkaan bahawa ia bersamaan atau menyerupai dengan yang baharu, maka hendaklah ditakwilkan dengan maksud yang layak bagi zat Allah Ta'ala. Jadi bab mukhalafah lil hawadis ini sebenarnya bab yang agak panjang. Jadi ini juga merupakan satu kelaziman daripada wajibul wujud. So kita telah pun menetapkan bahawa Allah Ta'ala itu bersifat qidam, dan qidam itu lawan dia, qidam lawan dia, qidam lawan dia hudus, qidam lawan dia hudus. Kalau Allah wajib bersifat qidam, maka mustahil dia bersifat hudus. Jadi sebab itulah Allah mukhalafah lil hawadis. Apa itu hawadis? Hawadis itu jamak atau plural atau banyak daripada hadis. Ada bahasa Arab dia ada mufrad, tasniah, jamak. Single, dual, plural. 1, 2, 3 ke atas banyak. Jadi hawadis itu daripada asalnya hadis. Apa itu hadis? Hadis ialah sesuatu yang bersifat hudus. Sesuatu yang bersifat hudus. Jadi oleh kerana Allah Ta'ala bersifat qidam, maka mustahil dia bersifat hudus. Maka dia mesti menyalahi segala yang bersifat hudus, iaitu hawadis. Okey. Jadi menyalahinya Allah Ta'ala dengan segala perkara yang hudus. Kalau terjemahan bahasa Melayu dipanggil yang baharu. Yang baharu. Apa maksud hudus? Hudus itu wujud ba'dal adam atau tajaddud.
Hudus itu ialah ada setelah tiada, ataupun tiada setelah ada, atau berubah-ubah. Itu hudus, atau yang bersifat dengannya dipanggil hadis atau hawadis. Boleh? Wujud ba'dal adam, ada setelah tiada, atau tiada setelah ada, dan berubah-ubah. Okey. Jadi apakah hawadis itu? Yang pertama, hawadis itu adalah makhluk. Kerana makhluk itu diciptakan daripada tiada kepada ada. Makhluk diciptakan oleh Allah daripada tiada kepada ada, dan daripada ada akan ditiadakan semula. Dan ini lebih merujuk kepada zat, atau dipanggil jisim. Itu dalam kurungan tu dia beritahu jauhar, jisim. Apa beza jauhar dengan jisim? Jauhar ni single particle, juz'un la yatajazza, atau dipanggil jauharul fard. Mungkin tak dapat dilihat oleh mata pun. Dia satu partikel yang kecil, sama ada atom ataupun quarks. Dalam ilmu quantum physics sekarang ni, nanoteknologi, dipanggil quarks. Tapi mungkin mata tak mampu lihat, kena tengok pakai mikroskop. Cuma wujud ke tidak single particle ni di alam ini, itu khilaf di kalangan ulama. Kerana semua unsur-unsur di alam ini, dari segi nama saintifiknya semuanya bergabung. O2, C2, H2, H2O, CO2. Dia tak ada H saja, O saja, C saja tak ada. So dia mesti bergabung. Bila dia bergabung dipanggil jisim. Gabungan paling kecil dua atom, dua quarks. Tapi tak, paling pun nak tengok dengan mata pun tak mampu juga. Macam segelas air kan H2O. Tapi kalau satu gelas air ni entah berapa bilion H2O tak tahu. Ambil satu titik air, tak bawah mikroskop, kita akan tengok banyak H2O. Satu botol tak tahulah berapa. So makhluk atau dipanggil jisim, dan pecahannya tiga lah: pepejan, cecair, udara atau gas. Pepejan, cecair, gas. Cahaya ada khilaf. Adakah cahaya ini jisim atau cahaya ini sifat? Ada khilaf. Ada yang kata cahaya jisim juga, ada yang kata cahaya sifat, arat. Okey. Jadi dalam ilmu kalam, dalam ilmu akidah, ulama mengkategorikan makhluk ni kepada dua. Satu jisim, satu arat. Okey, supaya mudah dibahas. Semua makhluk dipanggil jisim dan arat. Jisim ni benda, arat ni sifat dia. Jisim ni benda, sama ada pepejal atau cecair atau udara gas, dan arat ni sifat dia, sifat jisim, dipanggil arat. Okey. Dan semua makhluk baharu, semua makhluk bersifat hudus. Sama ada jisim ataupun arat, dua-dua bersifat hudus. So bila sebut mukhalafah lil hawadis, so kita boleh tukar, kita boleh huraikan mukhalafah lil makhluqat, mukhalafah lil jisim, mukhalafah lil a'rad, mukhalafah lil ajsam. Okay. Maknanya di sebalik makna mukhalafah lil hawadis, tidak sama dengan hawadis, tidak sama dengan benda baru, tidak sama dengan makhluk, tidak sama dengan jisim, tidak sama dengan a'rad, tidak sama dengan kelaziman-kelaziman jisim. Okey? Boleh? Itu maksud mukhalafah lil hawadis. Okey. Cuba bagi satu contoh sifat atau arat yang lazim, yang mesti bagi jisim.
Yang tak mungkin jisim tak ada sifat tu, mesti ada. Pertanyaan yang pertama, ada tak jisim yang tidak mengambil ruang? Tak ada. So jisim wajib mengambil ruang dengan mana bertempat. Okay. Dan apabila jisim ini dia mengambil ruang bertempat, berarti dia boleh berpindah daripada satu tempat ke tempat lain. Maka berpindahnya jisim daripada satu tempat ke tempat lain dipanggil bergerak. Dipanggil gerakan. Pindah kan? Dalam bahasa Arab dipanggil harakat. Harakat ni pergerakan. Dan dia boleh diam. Dia boleh menetap di satu tempat, dipanggil sukun. Dan kemudian dia mesti berarah. Dia berarah. Jadi bertempat dia berarah. Sama ada di bawah shilling, atau di atas kapet, atau di depan meja kuliah, atau di belakang, atau di kiri, atau di kanan. Kemudian dia mesti bermasa. Ada jisim yang tak diliputi masa. Masjid ni dah berapa tahun? Setiap hari meningkat usia. So ini semua sifat-sifat jisim atau kelaziman-kelaziman jisim, atau dipanggil arah. Mengambil ruang, bertempat, bermasa, berarah, berukuran, bersaiz. So bila kita kata Allah mukhalafah lil hawadis, kita kena menafikan semua ni. Itu makna mukhalafah lil hawadis. Ini Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat jisim. Suatu bila kita kata Allah tak bertempat, Wahabi tak setuju. Sebab dia kata itu korang guna akal. Dia guna Quran. Dia kata Ar-Rahmanu, Allah Ta'ala firman Ar-Rahmanu ala arsyistawa amintum man fis sama yanzilu Rabbuna ila sama'id dunia. Tuhan turun ke langit dunia, bergerak turun. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, telah datang Tuhan bersama malaikat bersaf-saf. Lepas tu dia kata apa? Apa dia kata? Sekiranya terdapat sifat-sifat pada Allah yang mendatangkan sangkaan bahawa ia bersamaan ataupun menyerupai dengan yang baharu, dengan jisim, maka hendaklah ditakwilkan. Hendaklah ditakwilkan dengan maksud yang layak bagi zat Allah Ta'ala. Itulah orang sifat 20 Asy'ariyah tolak Al-Quran guna akal. Bila Quran kata Allah turun, kau tolak. Itu hadis kata. Bila hadis kata Allah turun, kau tolak, kau takwil. Kau kata yang turun bukan Allah, yang turun malaikat, atau yang turun rahmat Allah. Bila Quran kata Allah berada, menetap, bertempat di arasy, kau takwil, kau kata tak, itu bukan bertempat, itu menguasai, istaula. Betul awam dengar, sifat 20 ni semua tak boleh pakai. Semuanya suka tukar-tukar, mengubah Quran hadis macam Yahudi Nasrani, kerana mengikut akal. Mengikut akal. Itu yang berlaku sekarang ni. Yang berlaku, yang sedang tersebar, yang sedang sedang disebarkan di kalangan orang awam, membasuh pemikiran orang-orang awam bahawa Asy'ariyah sifat 20 menolak Quran hadis dan menggunakan akal untuk mengubah makna Quran hadis, semata-mata guna akal. Itu yang sekarang tersebar. Dan dia bagi dalil Quran hadis. Betul? Okey, baik. So bila kita berhujah dengan dia pun, dia tak mau dengar. Dia tak mau dengar. Dia tak mau terima, tak mau dengar. So buang masa, buang karen dia, kita berhujah dengan dia. Baik kita
beri penjelasan kepada orang yang masih berpegang dengan sifat 20 tetapi sudah mula goyang dengan dalil Quran hadis Wahabi. So kita kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai'. Apa makna laisa kamitslihi syai'? Sebelum ni nak dengar belum? Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Asalnya laisa syai'un kamitslihi. Maksudnya laisa nafi. Tidak ada syai'un sesuatu pun kamitslihi seperti Allah. Itu dia kembali kepada Allah. So tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Jadi di sini Allah Taala membuat perbandingan antara dia dengan syai'. Antara Allah dengan syai'. So apa itu syai'? Apa itu syai'? Segala sesuatu yang selain Allah. So Allah Ta'ala sebut laisa kamitslihi syai', maksudnya tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. So segala sesuatu itu ialah apa yang selain Allah. Apa yang selain Allah tu apa dia? Makhluk. Makhluk tu apa? Jisim dan arad. Tak nak panggil jisim, panggil benda. Tak nak panggil arad, panggil sifat benda. Kita guna istilah jisim arad pun dia marah. Dia kata Nabi tak ajar. Aristotle ajar tadi. Aristotle pun pernah cakap Arab ramai. Berapa banyak perkataan jisim dalam Quran, jisim dalam hadis, perkataan arad dalam Quran, perkataan arad dalam hadis. Dia tak jumpa ke? Dia tak baca Quran. Tu'ajibukum ajsamuhum dalam surah Munafiqun. Jisim-jisim mereka menakjubkan kamu. Haza 'aridun mumtiruna, ini adalah sesuatu yang datang baru yang akan menghujani kami. Hadis Nabi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada rupa bentuk dan jisim-jisim kamu. Nabi menggunakan apa jisim? Takkan tak boleh fikir jisim mana dia? Tidak ada satu lafaz jisim pun yang pernah dinisbahkan kepada Allah oleh Quran dan hadis. Tak ada. Tak ada. Jisim hanya dinisbahkan kepada makhluk, benda, manusia. Dan itulah kategori seluruh makhluk dipanggil jisim, itu benda, dan sifatnya dipanggil arad. Quran sebut, hadis sebut yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Menjual agamanya dengan sifat-sifat dunia. So, syai' itu adalah segala sesuatu selain Allah yang kategori yang tertinggi dikategorikan sebagai jisim dan arad, benda dan sifatnya. Jadi bila Allah dah kata laisa kamitslihi syai', so bukan kita nak mengubah ayat-ayat Al-Quran yang lain. Jadi bila kita berpegang kepada ayat yang muhkamat, yang jelas, laisa kamitslihi syai' ini ayat yang muhkamat, ayat yang jelas. Allah SWT berfirman, huwallazi anzala 'alaikal kitab, dialah zat yang telah menurunkan kepada kamu Al-Quran. Minhu ayatun muhkamatun, daripada kitab itu ada ayat yang muhkam. Hunna ummul kitab, yang itulah asas, basic bagi Quran. Wa ukharu mutasyabihat, dan ada beberapa ayat yang samar-samar maknanya. Jadi yang mana yang muhkam, yang mana yang mutasyabihat? Laisa kamitslihi syai', muhkam. Walam yakul lahu kufuwan ahad, muhkam. Jelas. Bila masuk kepada Ar-Rahman wal Istawa,
Itu mutasyabihat. Kenapa kita kata itu mutasyabihat? Sebab kejap kata di aras, kejap kata di langit, kejap kata di bumi. Itulah mutasyabihat. Kalau ayat laisa kamitslihi syai', tak ada Allah kata Allah tak sama dengan makhluk. Ayat lain Allah sama dengan makhluk. Mana ada? Semua ayat nafi Allah tak sama dengan makhluk. Mana ada ayat kata Allah sama dengan makhluk? So jelas Allah tak pernah sama dengan makhluk. Muhkam, asas, ibu segala kitab. Jadi untuk memahami ayat-ayat mutasyabihat mesti kembali kepada ayat muhkamat. Raddul mutasyabihat ila al-muhkamat. Kembalikan ayat yang mutasyabihat itu kepada yang muhkamat, yang jelas. Sebab tu kita bukan mengubah Quran. Kerana Quran sendiri yang suruh kita berpegang kepada yang muhkam, yang jelas. Kalau ayat kejap kata di aras, kejap kata di langit, kejap kata di bumi, itu tak jelas. Itu mutasyabihat. So kena kembali kepada yang muhkam. Laisa kamitslihi syai', muhkam. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, muhkam. Tapi dia terbalik. Dia kata Ar-Rahman As-Sawa, muhkam. Laisa kamitslihi syai', mutasyabihat. Assalamualaikum. Itu je jawapannya. Itu dah masuk ICU parahan. Tak perlu layan dah. Betul. Dia punyalah dia nak menang dengan hujah dia. Dia kata laisa kamitslihi itu mutasyabihat. Maknanya Allah tak sama dengan makhluk tu masih mutasyabihat. Aduh, astagfirullahalazim. Adakah Allah tak sama dengan makhluk masih sama-sama? Maksudnya ada sama. Gila tak gila lah. Betul, bukan tipu. Lepas tu dia kata yang Allah duduk atas aras tu, itu yang muhkam. Muhkam apa? Kejap duduk kat aras, kejap Allah kata kat langit, kejap banyak ayat Allah kata kat bumi kan. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat dengan Adam melebihi urat lehernya sendiri. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Di mana kamu menghadap di situlah zat Allah. Tak mutasyabihat lagi tu. Muhkam. Saya sekam sisi, itu mutasyabihat. Assalamualaikum. Itu je jawapan dia. Itu malam berdebat dia orang ni. Kita tanya dia, okeylah. Siapa yang kata laisa kamitslihi syai' itu mutasyabihat? Ada hadis Nabi beritahu? Siapa yang beritahu? Ada hadis Nabi beritahu. Yang beritahu siapa? Ulama dia seorang, Ibn Taymiyah. Ibnu Taymiyah seorang ini kurun yang ke-8 ke-7. Tak ada salafus salih berkata itu. Jadi kita, ulama kita bukan mengubah ayat-ayat Ar-Rahman As-Istawa, Amintum man fis sama, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, itu bukan mengubah, mengembalikan kefahaman yang mutasyabih itu kepada muhkamat. Iaitu laisa kamitslihi syai'. Daripada laisa kamitslihi itu dah keluar mukhalafah lil hawadis. Sebab syai' itu semua hawadis. Allah kata laisa kamitslihi syai'. Allah tak sama dengan syai'. Syai' semuanya hawadis. Itu kita kata mukhalafah lil hawadis. Bukan reka-reka cipta-cipta. Tak nak sebut mukhalafah lil hawadis, sebutlah laisa kamitslihi syai'. Itu je. Sama. Jadi segala ayat Al-Quran atau hadis Nabi yang menunjukkan seolah-olah Allah tu baharu, ialah turun naik kan baru tu, baru je turun dan baru naik balik. Sekarang ni Allah turun kat mana? Mungkin baru turun dekat sepertiga malam sekarang ni Australia kot, salah aku apa? Ada pukul 4 pagi sekarang. Bagaimana pukul 4 pagi sekarang? Baru turun, baru kan Hudus. Baru turun dekat Australia, langit Australia. Kotlah kalau Australia pukul 4 pagi sekarang. Saya tak pasti main agak je. Kan ada kan bahagian bumi yang pukul 4 pagi sekarang ada kan. 4 pagi tu termasuk sepertiga malam. Tengah turun, baru turun dia. Tunggulah embau tu. Tunggu pukul 4 pagi. Nanti turun kat langit embau. Habis aras kosong ke? Tak, aras tak kosong. Lagi pecah kembali.
Boleh? Ini memang perang besar kita dengan Wahabi. Mukhalafah lil hawadis. Dia cukup tak setuju. Cuma ingat ada dua pemahaman di sini. Satu, mukhalafah lil hawadis ni maksudnya Allah tak sama dengan makhluk. Itu semua orang faham. Satu lagi, bukan sahaja Allah tak sama dengan makhluk, pada zat dan sifat Allah juga tidak berlaku hawadis, tidak berlaku hudus. Sebab Allah bersifat tidak. So zat Allah yang wujud dan sifat Allah yang wujud, sifat Allah yang wujud, dia tak mungkin berlaku hudus. Maksud hudus, kejap ada, kejap tak ada, kejap ada, kejap tak ada. Okey? Termasuklah turun naik itu baru tak mungkin. Atau Allah bercakap, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kalau suara Tuhan ni mesti besar. Allah tidak ada keluar suara daripada zat Allah. Allah tak ada mulut. Allah Ta'ala berbicara macam mana dengan makhluk, nanti sifat kalam kita bahas. Lagi panjang. Maksudnya tidak berlaku perubahan yang wujud pada zat Allah. Itu yang ramai kurang faham. Kalau Allah tak sama dengan makhluk, dengan benda baru, itu okey, ramai faham. Tapi tidak berlaku sesuatu yang baharu pada zat dan sifat Allah yang wujudi, ini ramai yang kurang faham. Tapi ingat perkara yang wujudi, sifat yang wujudi. Sifat Allah ada yang wujudi, ada yang i'tibari. Ingat tu. Contoh sifat i'tibari Allah, semua sifat af'al atau perbuatan Allah. Perbuatan Allah baru, tapi dia bukan wujudi. Tak ada masalah. Allah menghidupkan, mematikan, mencipta, tak mencipta, bagi rezeki, tak bagi rezeki, memuliakan, menghina, itu baru tu. Tak ada masalah. Kerana dia bukan wujudi, bukan wujud, bukan benda bangsa ada. Itu hanya perbuatan. Perbuatan Allah adalah ta'alluq tanjizi hadis sifat kudrah. Yang pure sifat 20 mesti faham. Perbuatan Allah ialah ta'alluq tanjizi hadis sifat kudrah. Yang belajar sifat 20 pure dia yang faham. Tapi nanti dalam sifat kudrah akan dibahaskan tentang ta'alluq sifat. Ta'alluq sifat. Allah ada perbuatan. Itu bagaimana perbuatan Allah? Jangan disamakan dengan perbuatan makhluk. Betul, laisa kamitslihi syai'. Masuk juga bawah. Nanti akan diterangkan sifat perbuatan Allah dalam bab sifat kudrah nanti insya-Allah. Tak ada masalah. Kan dulu Allah tak ciptakan langit bumi, lepas tu Allah ciptakan. Dia tanya, maknanya berubah lah tu? Tak berubah. Tak berubah yang wujudi. Boleh faham tak berubah yang wujudi dengan berubah yang tidak wujudi? Boleh faham tak? Siapa tak faham itu susah. Perubahan pada benda yang wujudi, perubahan pada benda yang i'tibari. Contoh, saya dulu kecil, lahir kecil kan, baby, lepas jadi kanak-kanak, jadi remaja, dewasa, berubah tak? Ubah saiz, berubah. Dulu tak ada janggut dulu, kurus, sekarang dah buncit, berubah. Itu perubahan nampak. Okey, ketika saya berkahwin, saya dapat title suami. Kemudian saya dapat anak, saya dapat title bapa. Itu perubahan tu nampak tak? Perubahan nampak tak? Betul? Kalau saya pergi satu dunia tahu saya bapa, saya suami ke? Tak tahu. Itu satu perubahan hanya pada gelarannya. Itu tak apa.
Itu bagi contoh perbezaan yang bukan wujudi. Bila sebelum kahwin, bujang, dah kahwin jadi suami. Dia bukan bila jadi suami, pum, tambah satu tanduk ke apa. Jadi suami, pum, jadi buncit ke. Suami. Tak ada apa pun. Suami itu hanya gelaran yang diberikan. Bila anak saya lahir, anak lahir jadi bapa. Kan dapat gelaran bapa. Sebelum tu bukan bapa. Sebelum bahalah sebelum tu bukan bapa, sekarang jadi bapa kan. Tapi perubahan tu nampak kan? Tak ada. Dia bukan dah jadi bapa, tumbuh tukar warna kulit ke apa, tak ada. Nah, itu contoh perubahan yang bukan wujudi. Tadi kita sembahyang maghrib kan. Sebelum kita sembahyang maghrib, semasa kita sembahyang maghrib, selepas kita sembahyang maghrib, berubahlah kita. Kita macam tu. Tak? Perbuatan tidak merubah seseorang tu. Cuma kita masa sembahyang kita berubahlah kita, sebab kita manusia jisim, kita diri, kita rokok, kita bergerak kan. Memanglah itu nampaklah badan kita tu berubah-ubah, bergerak-gerak. Tapi lepas tu kita macam tu. Tak ada lepas sembahyang dia semakin cahaya lah. Ya betul, cahaya lah. Macam tu bila kan. Setiap kali sembahyang bercahaya, setiap kali sembahyang bercahaya. Itu ada perubahan. Berapa tahun dah sembahyang ni? Tak nampak cahaya kan? Faham kan? Contoh perubahan yang wujudi, perubahan yang tidak wujudi. Jadi perbuatan Allah memang baru. Allah cipta, Allah tak cipta, Allah hidupkan, Allah matikan. Tapi itu tidak membawa perubahan pada zat dan sifat. Itu yang dia cuba bantai kita. Kononnya dia datangkan debater terhebat di dunia. Apalah syairah ni kata mukhalafah lil hawadis. Tu kes tu lah Zaid doa tu kan. Sebelum Zaid doa Allah dengar tak? Semasa Zaid doa Allah dengar tak? Lepas habis doa Allah dengar tak? Sebelum doa Allah tak dengar. Semasa dia doa Allah dengar. Lepas habis doa tak dengar. Tu berubah. Tak dengar. Saya cakap mendengar itu itibari. Apa tu itibari? Itibari pun tak faham. Lebat. Tuan-tuan sekarang dengar cakap saya tak? Dengar? Okay, saya diam sekejap. Okey, saya cakap balik. Berlaku perubahan tak, tuan-tuan? Tak, pada tuan-tuan berlaku perubahan tak? Tak ada apa sama. Tuan-tuan saya bercakap ni, ada yang dengar, ada yang tak dengar. Kita pun tak tahu dia dengar ke tak. Cuma mendengar bukan satu benda. Bila dia dengar, contoh, bila saya bercakap, tuan-tuan mendengar, berubah jadi biru. Bila saya senyap tak dengar, berubah jadi coklat. Ya ke? Tak ada perubahan pun. Kita dengar ke, atau kita tak dengar ke, kita sendiri pun tak berlaku perubahan. Kalau kita mendengar atau kita tak dengar tak? Tak ada apa perubahan pun. Perubahan tu yang bercakap lah. Ada yang cakap, jangan tu dia diam. Itu berubah lah. Ada bunyi, tak ada bunyi, ada bunyi, tak ada bunyi. Tapi yang mendengar, tak ada perubahan apa pun. Selama Allah dengar, Allah tak dengar, Allah dengar. Mana ada perubahan berlaku pada Allah? Tak pasti. Berarti kita kata itu antibari. Oh, tak ada. Tak mau terima pada. Tak faham apa benda tu antibari. Assalamualaikum. Tu cakap penting. Baik. Boleh? Mukhalafah lil hawadis ni bermakna Allah tak sama dengan makhluk dan Allah juga tidak berubah-ubah bagi zat dan sifatnya yang wujudi. Adapun perbuatan Allah yang i'tibari bukan wujudi, tak ada masalah berubah-ubah. Dengar tak dengar, melihat tak melihat, cipta tak cipta, beri rezeki tak beri rezeki, itu tak ada masalah. Itu tak menyalahi mukhalafah lil hawadis. Sifat salbiah yang keempat ialah qiyamuhu ta'ala binafsih, berdiri dengan sendirinya, yakni dengan zatnya. Ingat, bukan beri macam kita beri berdiri lawan dia duduk, lawan dia baring. Maksudnya berdiri sini keberadaannya, kewujudannya.
binafsi dengan zatnya sendiri. Sifat ini ditafsirkan oleh pengarang dengan katanya, yakni ia tidak perlu tempat dan pembuat. Maksudnya zat Allah Ta'ala tidak perlu kepada tempat, yakni zat yang ia berdiri dengannya. Bukanlah yang dimaksudkan dengan tempat itu sifat, kerana sifat sememangnya perlu berdiri dengan zat. Zat Allah juga tidak perlu kepada mukhassis, yakni penentu, yakni pembuatnya. Allah Ta'ala bukanlah baharu, malah ia qadim, sedangkan yang memerlukan kepada pembuat hanyalah yang baharu sahaja. Sebenarnya maksud diisbatkan qiyamuhu binafsih ini tujuan utama ulama kita mendatangkan sifat qiyamuhu binafsih ini ialah untuk menyatakan bahawa Allah ini zat, bukan semata-mata sifat. Itu tujuan dia. Tujuan dia ialah untuk kita sambung lepas azan insya-Allah. Tujuan utama diisbatkan sifat qiyamuhu ta'ala binafsih ini ialah untuk kita beriman, meyakini, beriktikad bahawa Allah Ta'ala itu adalah zat yang memiliki sifat-sifat. Sebab ada beberapa golongan manusia yang mendakwa bahawa Tuhan itu semata-mata sifat. Tuhan semata-mata sifat, tak ada zat. Contoh Nasrani. Sebahagian Nasrani kata Tuhan ni Trinity, kan? Aqnum salasa, aqanim as-salasa, Trinity. So dia wakilkan tiga sifat ini, tiga sifat Tuhan: sifat wujud, sifat hayah, sifat ilmu. Sifat wujud Tuhan itu diwakili sebagai Father, sifat hayah sebagai Holy Spirit, dan sifat ilmu sebagai Son. So Father, Holy Spirit, Son. Dan sifat ilmu ini, Son ini, menempati zat Nabi Isa AS. Sifat ilmu Allah, sifat ilmu Tuhan, bukan Allah lah. Tuhan versi dia lah. Sifat ilmu Tuhan versi dia ni menempati zat Nabi Isa, badan Nabi Isa, jasad Nabi Isa. Sebab tu Nabi Isa ada dua jenis sifat, satu lahud, satu nasud. Lahud sifat ketuhanan, lepas tu dia boleh hidupkan yang mati, dia boleh masuk. Tapi takkan Tuhan kena salib. Itu sifat nasud dia kata. Itu sifat kemanusiaan dia. Maksudnya mungkinlah versi dia ketika Nabi Isa nak disalib, sifat ilmu Tuhan tu cabut lagi ke bapak dia. Tinggalkan zat Nabi Isa, ingat dua bapak dia. So dia kata Tuhan ni sifat. Tuhan ni sifat dan Tuhan boleh menumpang di mana-mana zat yang dia nak. Tapi dia tiga sifat yang satu, 3 in 1, Trinity. Satu lagi fahaman sebahagian ahli falsafah. Sebahagian ahli falsafah yang berkongsi satu istilah dengan sebahagian ahli tasawuf, iaitu dipanggil wahdatul wujud. Wahdatul wujud yang batil lah, versi falsafah, iaitu Tuhan itu adalah wujud. Kita dengar sekali, Tuhan ialah wujud. Betul lah, Tuhan wujud tak? Kita, Tuhan ialah zat yang wujud, zat yang bersifat wujud. Tapi dia kata Tuhan tu wujud semata-mata, tak ada zat. Tuhan tu adalah wujud semata-mata, sifat wujud semata-mata, itulah Tuhan. Langit wujud Tuhan, bumi wujud Tuhan, manusia wujud Tuhan. Semua ni represent of Tuhan. Kalau tak hati-hati, dia terbagi situ. Dia kata Tuhan tak ada zat.
Dia adalah wujud. Tuhan itu adalah wujud. Kewujudan itulah Tuhan. Semua yang wujud ni Tuhan. Kan semua kan wujud. Semua dia panggil apa? Represent apa? Mewakili mewakili Tuhan. Tuhan semua. Tuhan. Jadi untuk menolak fahaman yang batil ini, so nama kita adalah qiyamuhu binafsi. Qiyamuhu binafsi, qiyam itu masdar. Qiyam itu masdar. Kalau kita ambil definisi zat, apa itu definisi zat? Definisi zat ialah ma qama binafsihi. Ma qama binafsihi. Apabila ma masdariyah masuk kepada fi'il madhi. Qama itu fi'il madhi. So dia menukarkan menjadi masdar jadi qiyam. Ma qama berubah jadi qiyam. So ma qama binafsihi qiyamuhu binafsihi. So qiyamuhu binafsihi ini definisi zat. Definisi zat. Jadi sebab tu qiyamuhu binafsihi ini untuk kita isbatkan bahawa Allah ini adalah zat yang memiliki sifat-sifat, bukan semata-mata sifat seperti mana dakwaan Nasrani dan sebahagian falsafah. Panjang lagi, nanti insya-Allah kita sambung pada bulan depan. Ada soalan saya kata? Tak habis lagi, nanti ingatkan jelasan ni. Sebab dia kata itu kan tidak berhajat kepada tempat. Apa maksud tempat di sini kena dihuraikan juga. Cuba Isakat dulu apa yang baik daripada Allah Ta'ala, apa yang tak baik kelemahan saya lah. Minta ampun pada Allah, minta maaf pada semua. Mudah-mudahan Allah bagi taufik untuk kita faham dan sampaikan. Tangguh dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ألا وإن الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فضائلها جلية